pengalaman Cik Ambo ni masuk hotel, saya dia mati. Hak ni cerita ni mula juga dah dia pun. Dia cerita benda ni, dia kata dia cerita belah Malay dah ni deh. Dia masuk hotel tu, biasalah orang masuk hotel ni, biasalah kalau mula Cik Ambo ni, dia masuk hotel ni sama ada cari buah kayu, serupa dengan buah kedah, buah betal lah, ataupun akar kayu, ataupun benda-benda lain lah. Kalau setengah orang tu ada amal apa ada macam-macam lah. Jadi hasil hotel ni merupakan sumber rezeki bagi Cik Ambo lah. Gitu. Jadinya dia kata dia jalan masa sejen ni. Jalan masa sejen ni dia 3 orang naik bukit. Naik masuk hotel ni. Dia nak masuk hotel ni 3 orang. Dia pergi naik jalan dalam sejen. Tiba-tiba saya dia seorang tu mati. Dia pun buat keputusan 2 orangnya. Dia kata, seorang kena tunggu, cari orang, seorang kena jaga mayat. Dia pun lagu manalah 2 tu nya becek dia kata, kena kau Cik Ambo jaga mayat tu. Lepas tu, seorang ni kena pergi tunggu pergi cari orang lah nak ejah mayat ni. Kalau 2 orang tak gerak. Muka jauh. Dia kata sejak perjalanan ni kejadian tu berlaku lah daripada tempat dia tu. Mungkin sejak perjalanan ni tu mungkinlah daripada tempat dia parking motor ke gapo nak naik ke masuk hotel ni.